Bayangkan, remaja hari ini bukan sekadar pengguna media sosial, tapi pencipta jenama, pemilik bisnes dan pelajar yang aktif. Hari ini, kita bersama dua orang anak muda luar biasa dari Politeknik Metro Kuala Lumpur yang bukan sahaja bijak dalam kelas, tapi juga hebat dalam dunia digital dan keusahawanan. Jom kita singgah bersama. Jangan ke mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Memang sekarang ni macam kalau remaja kata dia tengok TikTok, menipu sangat lah. Betul. Sebab memang itu untuk entertainment everyday. Tak kisahlah baru ke apa. Awak patutnya tahu dah kerja sini ni. So saya just smile and nod. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siaran. Terima kasih kepada anda yang tetap setia menantikan Abang DJ dan juga tetamu istimewa pada podcast kat sini, My Singgah. My. Abang DJ rahsiakan dulu namanya. Apa kata kita memperkenalkan supaya kita tetamu dapat memperkenalkan diri lah. Jadi siapa yang nak memperkenalkan diri masing-masing? Boleh tak kita rosum? Saya tak ada. Boleh silakan. Boleh kan. Sekejap, Osum kan? Tak, sebab I selalu rock paper scissors. Rock paper scissors. Rock paper scissors macam ni? Okay. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Okay. Nama saya Ana. Full name Syazah Anati, tapi boleh panggil Ana lah. Saya dari Politeknik Metro Kuala Lumpur. Dan ini saya punya sahabat. Hai, nama saya Alia Michelle. Panggil Michelle. I'm from Politeknik Metro Kuala Lumpur juga. And kita orang classmate actually. Yeah. Jadi dah kenal lah dengan Cik Ana dan juga Cik Michelle lah. Mula-mula keluar nama Michelle tu, ingat kan nama dari US ke? No. Bukan. You dari mana? Dia memang dari KL. Memang stay KL, duduk KL. Memang nama Michelle. Nama Michelle. Saya dari macam US lah. Ulu Selangor. No. I'm actually from America. Yeah. Okay, so tu dia slang tu. Belum lagi dia. Tak, jangan saya. Mungkin ada mix ke kan? Boleh tahu. Ada mix, tapi mix kat Malaysia je. Long time ago lah. Kat Malaysia lah kan. Itulah dua-dua pelajar dari Politeknik Metro dalam jurusan? Apa jurusan ni? Diploma in Retail Operation Management. We learn about how to interact with customer, how to manage business, how to be a good leader, how to be a how to macam kalau kita jadi boss, macam mana nak macam mana nak control our staff. Yes. So itulah kita orang belajar, tapi it's very best sebab dia macam it's very macam common sense kan. Betul. Sangat macam basic. So really, once you ada pengalaman kerja before you masuk, then it would be easy. Macam lepas SPM you terus kerja macam part time sebelum masuk belajar, tunggu result tu semua kan. I would say that is what makes it easy for DRO. Yeah. So DRO is the short form lah for Diploma Retail Operation. So dia macam after you dah ada experience tu, the rest of the things you will learn dia agak senang. Betul. Jadi kita dapatlah berkenalan dengan Cik Ana dan juga Cik Michelle. Saya faham Cik Ana merupakan usahawan muda juga merupakan usahawan muda dengan produk roti lah itu kan. Dan juga dengan produk RTE kari ayam buah kelo kan. Buah kelo. Dan Cik Michelle mahir dalam bidang komunikasi, pastinya boleh membina langkah ke dunia keusahawanan digital. Kita nak tahulah juga macam mana mereka ni menggunakan dunia digital untuk ubah masa depan. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama lah kan, kepada dua tetamu kita lah. Pertamanya kita pada Cik Ana yang mula-mula lah. Apa maksud dunia digital tanpa sepadan bagi anda? I think it is for students. Kita belajar ni semua tapi dia tak ada limit. Kita tetap boleh buat business wherever we are. So kita ada kelas tu semua ke apa, kita tetap boleh buat business.
Yelah, Dia macam boleh belajar online. kat mana-mana. Macam semua benda di hujung jari kan. Sebab sekarang ni dah canggih. ChatGPT pun ada. So kalau tak tahu tanya ChatGPT. So macam knowledge tu ada kat mana-mana. Kalau tak tahu tanya Google. Semua ada. Dah ada dah. Berbeza pada zaman dulu lah. Macam dua remaja dan saya juga remaja. Dulu pernah jadi remaja. Sekarang masih remaja purba. Tapi remaja purba. Tapi remaja purba lah sekarang. Okay. Boleh. Jadi itulah dia pandangan daripada dua tetamu kita dari sudut pandangan remaja mengenai dunia digital tanpa sempadan lah. Contohnya sekarang ni kan semua orang ada identiti mereka sendiri di media sosial. Jadi saya nak tahu macam mana media sosial ni boleh bantu anda membentuk diri anda sebagai pelajar dan juga sebagai usahawan. Dan platform apa yang Cik Ana gunakan sekarang? So the platform I'm currently using is mostly WhatsApp. So sebab saya nak get into Shopee and TikTok Shop tu semua, tapi sementara waktu since my business masih baru lagi, tak start lagi. Tapi soon akan mulalah. Macam mana pula Michelle menggunakan digital dalam pembelajaran dalam kehidupan seharian? Selalunya memang guna Google Meet je. Lagipun macam tadi saya cakap, jawapan semua ada dekat di hujung jari, which is boleh tanya ChatGPT apa-apa. Jadi kalau nak kenalkan diri, nak tunjuk how myself is, I think TikTok lah. Sebab TikTok ni sangat entertainment untuk semua kan. And it's very famous untuk masa sekarang. So memang sekarang ni macam kalau remaja kata dia tengok TikTok, menipu sangat lah. Betul. Sebab memang itu untuk entertainment everyday. Biasanya dalam satu hari tu berapa jam yang you gunakan untuk digital? About like 3 hours. Okay. Mungkin. I tak banyak masa sangat because I busy kan dengan study apa semua. Maybe before sleep about 2 hours je. You ada tak ada macam followers sendiri ataupun channel sendiri yang orang kata bila cakap Syazah Anati ni orang tahu itu you? Ada tak create sesuatu watak ke ataupun channel yang special ke? On social media no, tapi depan-depan semua kenal I as Ribbon. Ribbon. Sebab dia pakai ribbon. I sentiasa pakai ribbon. Itu dah identiti dia. That's my identity. I selalu pakai ribbon. Tunjuk sekali lagi. Exclamation. Semua orang panggil dia, kenal tak that ribbon? Sebab dia memang the only one yang pakai ribbon. Kalau macam dulu kat sekolah pula, I pengawas yang paling relax. Macam spot check nampak phone ke apa, buat tak nampak je. So kawan-kawan saya semua panggil kalau spot check, Ana sini Ana macam tu lah. Kalau in social media, I am the most active macam post tu semua dekat Instagram lah. Kalau Michelle pula apa you punya identiti? Bila orang tahu itu adalah you. Nama I lah Michelle. Okay. Memang Michelle nama tak ada kat tadi tak ada orang nama Michelle. Tak ada, so macam bila orang tanya kenal Michelle, dia kata kenal sebab I'm the only one Michelle. So I tak bring identity, I just bring my name tu untuk orang luar. Memang macam kenal Michelle sebab Michelle satu je dekat Politeknik. So it's not that really confused. And everybody kenal Michelle sebab she's very outgoing. Everybody banyak tu aktif and banyak join activity. Masuk lecturer. Betul. Sebab memang sebab kalau kita macam dah start keluarkan diri dekat poli, memang kita akan pop up dekat orang lain. So dia macam kenal Michelle, kenal macam tu lah. So I didn't bring myself, I just bring my name. Itu dah to be yourself. Okay, baiklah. Jadi kita dah dapat berkenalan dengan dua orang tetamu istimewa kita. Yang ujung sana tu namanya Cik Michelle. Yang di tengah ni namanya Cik Ana. Yang ujung ni Abang DJ. Kita berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okay, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search dan cari kat sini. Dah jumpa kat sini. Anda download. Dah download je pun. Anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Dah tengok? Anda boleh pilih produk-produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang.
Ya, bersua kembali dalam podcast kat mana? Kat sini. Kat sini. Kat sini kita ada punya tagline dia mai singgah. Mai lah. Kan. Jadi boleh tak Cik Ana ceritakan sikit tentang perniagaan Rotila dan juga produk RTE? Okay, so bermula dia actually I tak ingat bila mula sebab Rotila ni is homemade roti by my mom. My mom akan bake sendiri dekat rumah semualah. So I will be the person untuk jual. And it's been going on for a really long time already. Mungkin sejak, let's say dia start jadi business since I was 9 kot. Sejak I 9 tahun. So at that time my mom akan buat roti, dia akan cubalah nak improve her adunan tu semua kan. So cara dia jual awal-awal tu, she will sell them dalam kalangan jiran-jiran kita orang. Lepas tu I will bring them to school, jual kat kawan-kawan, cikgu tu semua. Lepas tu dia orang akan promote dah, promote dekat yang lain-lain. Lepas tu ada, after a few years macam tu, my mom start balik dengan roti. So after that adalah buat dekat event, macam ada dia orang panggil untuk buat pizza untuk raya, apa ni, open house. Bagaimana dengan sambutan? Sambutan is quite good. Cuma we're not out there yet. Kita masih tengah slow-slow dulu sebab mak saya housewife and she's a single mother. So yelah, tengah slow-slow lah, trying to get there. Jadi itulah bagusnya ada legasi kedua yang ada ilmu tentang pemasaran, ada ilmu tentang apa ni dari segi penjualan dan sebagainya, promosi kan. Jadi itulah peluang lah kepada Cik Ana juga untuk expand bisnes ni yang telah diusahakan oleh ibunya. Ya, alhamdulillah. Seterusnya kepada Cik Michelle pula. Kenapa pentingnya komunikasi tu dalam sesuatu perniagaan ataupun dalam kehidupan kita seharian sebagai pelajar dan juga bakal usahawan? Bagi saya mungkin kombinasi tu penting dalam bila kita menjual kan. Sebab kalau customer tu tanya barang, kita knows the details about the barang, customer will interact more. So macam kalau orang tu mulut manis, orang tak akan beli lebih. Betul. Macam saya mulut manis. Saya pula perempuan, saya pula menjual kasut lelaki. So lelaki macam salesperson tu perempuan. Dia macam tu tak sebenarnya, dia aku standard sikit. So sebenarnya kalau kita tahu pasal detail kasut tu, and kita akan macam, how do I say, macam I pernah buat sales satu hari, jual kasut je pun tapi boleh 10,000 seorang. I seorang jaga department tu. Department tu. So macam, tapi I resign because I rasa macam it's not my part. Sebab I rasa nak go to other, which is F&B. Kalau F&B pula memang kalau kita pandai suggest the barang, kita cakap benda tu sedap, or else kita bagi tahu the ingredients, we know the product details, memang customer akan menarik macam, wow, macam mana dia boleh tahu pasal benda ni. Sebab kita di situ, so kita kena tahu the products well. Kita kena tahu the material. Ada tak customer tu datang kononnya nak beli sebuah kasut, tiba-tiba bila Michelle dah approach dia, dah explain dua ini, dia kata macam tu saya nak beli 2 contoh kan? Ada tak? Pernah banyak, lebih banyak sangat. Sebab saya mulut manis, saya banyak bercakap. So bila customer ni suka salesperson yang banyak bercakap macam saya. So bila saya tahu yang dia nak beli banyak, lagi lah saya suruh dia beli banyak. Lagi saya macam boleh ni, ada lagi offer lah, apa semua, lagi dia tertarik lah. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Itu dia, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Itu daripada kesimpulan yang Cik Michelle kita sampaikan tadi ya. Jadi macam Cik Ana pula, ada tak momen-momen ataupun kenangan yang mencabar semasa berhadapan dengan customer? So does this have to do with my business ataupun tak kisah, tak nak kerja ke apa? Okay. So dulu I ada kerja dekat spa. So I was the receptionist there, but they made me do consulting as well. So basically kita kena scan muka customer and etc. Okay. At that time saya baru lagi dan saya tak kenal sangat produk yang diorang jual tu. Sebab kita spa, we mostly orang datang untuk buat treatment. Kita ada keluarkan produk tapi orang tak berapa pandang sangat produk tu. Diorang usually just datang buat treatment, keluar. Macam tu lah. So
this one customer dia datang kat saya, dia tanya pasal produk. Saya tak pasti sangat pasal produk tu. Dia tanya harga tu semua. Lepas tu saya tak tahu. Lepas nak panggil manager pun, manager tengah consult dengan customer lain. Lepas tu itulah dia macam agak marah kat saya. saya minta maaf, saya baru. Lepas tu dia cakap lah, tak kisahlah baru ke apa. Awak patutnya tahu dah kerja sini ni. So saya just smile and nod. Smile and nod. Yelah, lepas tu balik tu Nangis lah. Nangis. Siapa yang tahu kan. Tapi itulah pengalaman yang paling bahagia. Next day tu dah tahu dah semua pasal produk. Cepat kecap. I need to know the product details. Yeah. So my advice here is to know what you're doing. Sebab you dah kerja kat situ, betul lah yang customer tu cakap, but maybe jangan garang sangat kot. Sebab I baru je lepas SPM time tu. Yelah, kesian pula yang terdengar. Macam tu lah. Yelah, kalau macam saya lah, kalau malah memahami pun kita kesian juga kan, fikir juga. Tapi kadang mungkin orang tu dia nak uji tahap mana kita punya pengetahuan tentang sesuatu bidang yang kita ceburi pada ketika tu. Bagaimana pula dengan pengalaman Cik Michelle pula? Mungkin sampai sekarang dia ingat lah. Yang itu yang mematangkan dia menjadi seperti sekarang. Silakan. Lepas I work as retail tu kan, as person tu I work F&B dekat Boost Juice, tahu yang warna hijau tu kan. I work at TRX. Dulu TRX ada satu store je kat bawah, which is concourse level. Sekarang ada 2, which is dekat level 2. I adalah senior staff, adalah orang pertama yang jejak dekat store tu. So I dikira macam senior staff lah dekat situ. Nak jadikan cerita, there's a one time yang macam semua orang MC, and I didn't expect that I was the only one yang akan work that for the long day. Tak boleh nak brain lah. Yeah, tak boleh. So TRX was a really busy mall, sangat-sangat busy. And I dah bagi tahu my boss semua tu kan, cakap I seorang ni boleh tak help siapa-siapa daripada bawah store bawah ke cover store atas kan. Cakap no, cannot, sebab diorang tengah busy, which is that time was KLCM punya redeem air tau, which is KLCM kan tahu the long running dekat marathon yang famous dekat Malaysia kan. And then masa tu memang ramai sangat-sangat, and macam oh my god. Tapi for the long tak I rasa sebab I survive seorang tau. Maksudnya masa the store busy and the sales that time was 3,000 was quite tinggi sebab kita jual air je. Kita jual air je. Air pun tak lebih daripada RM20 ke bawah. So berapa cups I sell that day, macam tu lah kan. So I balik rumah that time was 3 AM. Sebab I closing seorang kan. I closing seorang, I opening seorang, and I panci gila. I nak makan pun I kena tengok customer ada ke tak. Kesian. Sangat kesian. Masa tu I dah manggil, tolong bos, tolong. Saya tak boleh seorang-seorang sebab TRX was really busy mall. TRX pukul lunch hour dia ramai, after 8 dia ramai. So dah lah Boost kot. Yes, Boost sangat-sangat famous in mall kan. So macam I menangis. Saya cakap kat dorang, boleh tak turun bawah, sebab tu bawah ada 3 orang staff, but the store manager tak bagi kan. Saya cakap okay, tak apa, okay, I survive seorang. And then esok tu I cuti. Itulah momen yang paling. I think after that you deserve like seminggu cuti ke apa. Sehari I work seorang daripada 9 to 3 pagi. Dah cik seorang, saya rasa macam I went through something quite similar macam tu juga. I rasa susah. Eventually akan lalui juga kot untuk orang yang bekerja kan. Susah lah. Tapi okay je, I like the job. So okay je. I pula senior staff kan, so I buat laju je. Jadi semoga cerita ini menjadi inspirasi kepada anda ala bisa Tegal biasa. Jadi ialah satu pengalaman yang sangat menarik yang anda saksikan ini. Nampaknya kita berhenti seketika. Jangan ke mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.